Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga kita terus istiqamah dalam kita mengejar pahala ketika bulan Ramadan. Tapi ingatlah, kita melakukannya kerana Allah Ta'ala. Bukanlah kerana riak, nak tunjuk kita beribadat pada orang lain, tetapi kerana Allah Ta'ala. Kesempatan ini juga saya nak ingin ingatkan kepada tuan-tuan dan puan yang tidak ada pun mana-mana hadis sahih yang menyatakan bahawa ketika bulan Ramadan ini roh-roh orang yang telah pergi meninggalkan kita ataupun orang yang telah meninggalkan kita akan balik pulang ke rumah. Tidak ada mana-mana hadis yang sahih yang telah bercakap tentang ataupun menyebut tentang perkara ini. Jadi janganlah kita percaya pada perkara yang bukan-bukan, jangan mengada-adakan cerita. Sefahaman saya, yang telah meninggalkan kita, mereka tetap tinggal dekat alam barzah. Dan sama ada roh itu disiksa ataupun menunggu dengan begitu cepat sebelum alam akhirat dibangkitkan kita semua, itu pun kita tidak tahu. Jadi elakkanlah diri daripada mempercayai kisah-kisah tahyul, dan insya-Allah Ramadan kali ini lebih baik kita mengisikan ibadat kerana Allah Ta'ala yang lebih berlipat kali ganda daripada tahun-tahun sebelum ini. Assalamualaikum.